Kalau dari lahir memang tan skin, kulit memang gelap bukan sebab sunburn, boleh cerah ke? Boleh putih ke? Kak Lin nak share seorang customer Kak Lin, asal dia memang dia kulit dia tan skin, bukan sebab sunburn. Tapi Alhamdulillah makin lama makin cerah. Nama adik ni Razia. Razia ni start pakai krim putih Kak Lin pada 9 hari bulan 7. Itu first day lah dia pakai. Lepas tu dia update Kak Lin setelah 8 hari. Dia pakai satu badan, tapi dia tunjuk tangan dia. Okey, kalau kita tengok gambar tangan dia ni, dekat bahagian jari-jari tu lebih gelap daripada dekat bahagian yang luas tu, kan? Dekat tangan dia. Itu lepas 8 hari dia pakai. Daripada gambar ni kita tengok still kulit dia tan skin lagi. Belum nampak lagi lah bibit-bibit cerah tu. Tak nampak lagi. Lepas tu Razia update lagi dekat Kak Lin. Tapi ni gambar dia sebelum. Ini Kak Lin tunjuk gambar dia sebelum lah dia pakai. Nampaklah. Muka tangan dia, kaki dia memang tan skin lah dari lahir. Dia dah pakai macam-macam dah. Tak ada je nak cerah dia. Wallahualam lah. Lepas tu dia update Kak Lin lagi. Pada 28 hari bulan 8, dia dah pakai 4 bekas krim putih Kak Lin. Inilah hasil dia. Tada! Daripada dia tan skin tu, dah dapat dah kulit dia makin cerah. Adalah beberapa tone berbeza. Tak adalah kategori fair putih melompat lagi. Tak. Sekurang-kurangnya adalah perubahan. Nampaklah makin cerah. Daripada kulit tan skin kepada medium. Adik ni dah pakai 4 bekas dah. Apa lagi? Of course lah adik ni happy. Seronok. Alhamdulillah. Krim Kak Lin serasi dengan dia. Kak Lin pun tumpang happy. Jadi sayang, jangan korang mengharapkan satu bekas dia dah boleh putih, dik. Tak boleh, dik. Ambil masa sikit sayang. Biar lambat asal selamat. Biar lambat asal putih.